Disaster yang ada dalam filem ni memang dahsyat guys. Ada tsunami sebesar bangunan. Ada komet turun kat bumi tau. Lepas tu yang paling gila, ada ribut peti. Peti tu keluar dekat tanah. Kilat tu. Wah, memang dahsyat guys. Okey, filem Greenland 2 Migration. Filem ni merupakan sequel kepada Greenland yang nombor 1 yang rilis 2 tahun lepas ingat aku. Lepas komik yang besar tu, komik Clark rasanya nama, jatuh kat bumi, hempak kat bumi, dan hanya tinggal manusia yang terselamat yang duduk dekat bunker ni, dia hidup. So, filem ni mengisahkan macam mana kehidupan selepas bencana komik tu. Dalam filem ni, dia mengisah tentang satu family ni, family yang dalam yang pertama juga saintis tu, si John Garrity ni, dia terselamat daripada bunker tu. Nak jadi cerita, dorang ni nak keluar daripada bunker tu sebab nak cari satu tempat selamat, tempat kehidupan semula manusia ni. Sebabnya dikatakan tempat first touch komik tu jatuh tu, komik Clark jatuh tu, kat situ merupakan tempat peradaban baru manusia. Kiranya dekat situ manusia akan hidup subur dan tak ada toksik apa semua. Sebabnya dekat kawasan lain ada macam-macam bencana yang dahsyat yang baru muncul tau. Ada tsunami, ada gempa bumi, ada hujan komet, ada ribut peti kat tanah. Lepas tu ada toksik lah, ada nuklear lah, macam-macam lah. So diorang nak pergi dekat tempat selamat tu. So macam mana survival diorang nak ke situ? Yang tu yang diceritakan dalam filem ni. Okay, apa yang aku best dalam filem ni? First kali, dari segi visual dan CGI, bagi aku agak okey, agak cantik. Kecuali satulah scene tsunami tu nampak kartun. Yang lain ribut, komik jatuh, memang nampak real tau. Gempa bumi yang berlaku, memang korang akan rasa meremang jugalah tengok scene tu. Lepas tu, dalam cerita ni juga, setiap scene disaster tu, dia berjaya buatkan kita rasa seram, rasa takut tau, rasa meremang, intensnya bila bencana tu datang. So filem ni berjaya buatkan kita rasa feel tu guys. Tapi sayangnya dalam filem ni dia tak banyak disaster tau. Dia dah jadi macam filem survival family pula. Dia banyak kisah drama family, anak beranak, cerita macam mana nak hidup lepas bencana ni. Dia tak ada tunjuk sangat dah disaster tu. So bagi aku agak kecewa lah kan, sebab kita nak tengok filem disaster ni, of course lah kita nak tengok disaster yang banyak kan, macam mana diorang survive apa semua. Tapi disaster tu ada tapi tak banyak. So tu agak kecewa. Lepas tu, setiap konflik yang berlaku dalam family ni, sepanjang dia nak pergi tempat komik Clark tu, macam-macam konflik, macam-macam cabaran ada. Tapi mudah gila dia boleh handle semua masalah tu. Macam tak ada apa-apa berlaku. Kejap je boleh settle. Macam mana nak selamatkan diri daripada tanah runtuh, daripada pemberontak, perompak, daripada perang. Memang boleh. Kiranya lepas macam tu je lah dia boleh selamat. Yang tu macam what? Lepas tu, dari segi sentuhan dan emosi, sepatutnya filem ni dia akan jadi satu part tu dia akan rasa sedih tau. Dia melibatkan family, melibatkan sedih lah kalau dia betul-betul jadi dia buat. Tapi sedih tu tak sampai. Lah filem ni dia dah jadi disaster kepada filem family survival. Lepas tu tak sedih pula, tak sampai pula part family tu. So agak kecewa lah. Kalau nak compare dengan filem yang pertama, aku lagi prefer yang pertama lah. Dari segi disaster, dari segi inilah filem pasal disaster ni. So, rantai aku untuk filem Greenland 2 ni, aku boleh bagi 6/10 guys. Komen kat bawah ni, apa kata korang pasal filem ni? Adakah korang suka pasal filem ni? Komen kat bawah ni. Okay? Jom!